hutang dengan dia, kita berdosa dengan dia, ada hak dia yang tak tertunai, tiba-tiba dia mati. Tuan, saya tengok sini ada soalan tadi ni. Dia kata kalau saya curi barang, kemudian barang tu dah hilang, nak buat macam mana? Dia curi barang orang, lepas tu barang tu hilang. Macam saya sebut tadi lah, kena ganti lah. Ataupun minta halal kat dia. Saya menyorok boleh tak? Menyorok, dia tak tahu. Tak boleh. Habis tu kalau saya menyorok juga macam mana? Kalau saya menyorok juga, bayar dekat akhirat. Lebih baik bayar kat sini. Nabi kata bayar kat dunia sebelum datang hari akhirat. Falyatahallalhu minhul yaum. Selesaikan hari ni. Qabla ayyatiya yaumun la dirham. Sebelum datangnya hari di mana tidak ada dinar dan tidak ada dirham yang boleh dibayar. Bayar pakai pahala, lagi dahsyat. Lagi bahaya. Lagi bahaya. Tapi kalaulah kita berhutang dengan dia, kita berdosa dengan dia, ada hak dia yang tak tertunai, tiba-tiba dia mati. Kalau harta, bayar kat waris dia, kerana waris dia mewarisi harta dia. Tapi kalau mengumpat, sama jugalah, dah mati, tak boleh nak minta maaf. Kan? Sama juga istighfar kepada Allah untuk dia, supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Sebutkan kebaikan-kebaikan dia, mudah-mudahan dosa kita dipadamkan dengan kebaikan yang kita sebut tentang dia. Boleh? Tapi kalau dia hilang tak tahu ke mana, kita hutang dengan dia. Waris tak jumpa, dia pun kita tak jumpa. Macam mana nak buat? Kita ambil bahagian dia tu, yang kita berhutang dengan dia tu, kita sedekah ke orang miskin, kemudian kita kata, Ya Allah, pahala sedekah ni berikanlah kepada orang yang aku berhutang dengan dia, kerana aku cari dia tak jumpa dah. Berikanlah dalam kantung pahalanya. Berikan dalam kantung pahalanya. Tapi lepas kita bayar, dia datang balik. Sebab mungkin orang yang terima tu kenal dia. Dia dengar, dia kata, kau ada hutang, dia ada hutang dengan kau. Tadi dia bayar sedekah aku, dia kata dia sedekahkan pahala ni untuk kau. Orang tu datang balik, minta balik, kita boleh bagi tahu kat dia, sebenarnya harta awak tu saya dah sedekah pada orang ni. Pahala tu saya dah bagi dah pada awak. Saya doakan supaya awak bagi kat dia. Dia kata, no, saya nak balik. Bayar. Apa tu yang kita buat tadi tu? InsyaAllah Tuhan tak buang pahala tu. InsyaAllah akan kembali pada kita. Dia patah balik lah, dia U-turn. InsyaAllah. Terima kasih banyak pada semua. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Terima kasih banyak pada semua yang hadir. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.